Okey, semua RZ member dah habis, tapi masih setting RZ lagi. Motor RZ memang tak putus lah. Orang kata RZ never die. Okey, banyak orang duk tanya video baru ni yang kami setting tu. Buat macam mana motor yang setting respon baik, lock RPM tak ada masalah. Ni saya nak bongkar rahsia sebab kami ada jarum minyak GSM. Ni jarum needle GSM. Dia main kali nozzle, jarum, washer dan clip. Yang ni. Yang ni kami dah pakai lama dah. Cuba tak ada jual dalam pasaran. Okey, saya bagi tahu kilang. Banyak orang tanya, saya pun nak buat jual lah. Nak buat jual untuk kemudahan mekanik-mekanik pomen-pomen two stroke yang buat RZ. Jarum minyak ni untuk carburetor RZ. 125 boleh. 125 pakai carburetor RZ, RZ pakai carburetor RZ. Dan carburetor cutter. Carburetor cutter kita kena tutup lubang power jack di takung dia. Okey, dan yang ni CDI CDI GSM lah ni, banyak orang dah pakai dah. Kita iklan kali lagi. Ni untuk cutter laser. Cutter laser 125 RZ boleh. Boleh pakai soket dia. Okey, kita tengok perbezaan dia dengan jarum dia. Ni motor dah setting siap dah. Yang ni motor ni spek 57. Piston 57. Exhaust 3BS tengkok standard. Dia kira power pun dia tak power sangat lah. Kalau naik dyno ni motor on road dalam 20 lebih horsepower. Kita nak tunjuk kata dia punya respon dia, power respon. Ni motor owner bukan naik PRZ member, dia nak pakai untuk naik short. Motor ni. Okey. Okey, ni nampak cara setting dia. Kita start pun mudah lah. Okey, cameraman. Okey, kita pegang throttle. Maintain. Okey. Yang ni lah jarum minyak. Jarum minyak kami. Apa minjet pilot, senang setting, senang cari dapat power. Dengan pakai jarum minyak GSM ni. Tengok, pegang. Tengok tangan. Tengok, ringan lah. Ni motor ni pakai jarum minyak ni, pilot dia kena besar lah. Pilot ni, motor ni pilot 40 lebih. Atas pada terpulang pada porting lah. Yang ni porting kami. Set up heat apa, compression ratio apa, kami buat semua. Pakai jarum minyak ni pilot jadi 40 lebih. Kadang motor, kadang orang lain tak tahulah, mungkin 30 lebih. Minyak dia 19 lebih. Tapi atas masih minyak cukup. Dia buat teknologi dia jadi macam motor carburetor race lah. Jarum minyak dia. Dia tengah dia ada isi, atas minyak cukup. Tutup minyak tak ada masalah. Atas pada setting. Tapi barang ni bukannya kata jual untuk semua orang boleh ambil pergi pakai. Boleh tu kalau siapa beli, pergi cari pomen mekanik yang tuning two stroke, yang pakar tuning two stroke, yang boleh buat two stroke, bukannya kata pomen tak erti buat semua orang. Cari yang orang duk buat motor jenis ni. 125 RZ, bagi dia pakai jarum ni, beli jarum ni, pergi pakai, bagi dia setting. Dia tahu. Mesti ada komen lah. Kalau hampa tak percaya, hampa bagi komen try. Hampa beli bagi komen try. Kalau nak bagus lagi, tambah CDI satu, lagi padu lah motor ni. Tahan. Buka ada. Bukannya bobok. Gear 6 tu bobok. Bukan. Tapi kena masuk dan potting bagi cantik. Okey, siapa yang berminat jarum ni dah ada stok dalam pasaran. Hampa boleh tengok di link bawah tu. Okey, luncur.